Baik guys, again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke online tuition Menti Pro Mathematics Form 1. Welcome back guys. Okay. So saya ucapkan selamat malam untuk hari ini dan hari ini kita akan sambung bab yang sebelum ni. Okay, iaitu bab sebelum ni kita ada masuk tentang faktor dan gandaan. Alright. So untuk faktor dan gandaan sangat senang dan saya pun dah bagi nota dekat anda semua hari tu. So hari ni kita akan buat workbook. Workbook saya dah bagi kan. Okay, saya dah bagi workbook. So awak boleh rujuk workbook yang saya bagi kat sini. Okay. So dalam workbook ni kita akan rujuk sikit nota yang hari tu kita buat dan kita buat workbook ni. Dan dekat situ awak akan nampak betapa senangnya sebenarnya faktor dan gandaan. Sangat senang. Okay. Baik. So hari ni kita akan masuk kepada faktor dulu. Okay. So dalam faktor, alright, faktor ni macam sebelum ni saya pernah terangkan, faktor ni kalau nak senang faham dalam bahasa Melayu punya, okay, nak senang faham, faktor ni maksudnya adalah punca. Faktor ni maksudnya adalah punca, nak senang faham bahasa kasar dia. Okay. Punca-punca terjadinya sesuatu perkara. Itu adalah maksud faktor. Alright. Baik. So, kalau awak tengok dekat sini, jom kita try buat latihan yang pertama yang A ni. Okay. So, diberi arahan, dia tanya dekat situ, kita tandakan right jika nombor dalam tanda kurung ialah faktor bagi nombor yang diberi dan tandakan pangkah jika nombor tersebut bukan faktor bagi nombor yang diberi. Okay, jom kita try buat. Yang ni pun sama, senang je. Okay. Baik. So, kalau awak tengok dekat sini, apa yang dia minta adalah, ini easy je, okay. Apa yang awak kena buat adalah awak bahagi je lah. So dia bagi nombor 10, okay, kita tengok kat sini. Dia bagi nombor 12. Okay, dia bagi nombor 12 dan juga nombor 4. So apa yang awak kena buat adalah, awak kena bahagikan 12 bahagi 4. Right? So kalau jawapan awak dapat jawapan yang bukan nombor bulat, okay, maka itu bukanlah faktor bagi 12. Okay, jom kita try buat sama-sama. So awak tekan je kalkulator, 12 bahagi 4. 12 bahagi 4 awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 3. Okay. So 12 bahagi 4 dapat 3. Alah, hafal sifir. Okay, 12 bahagi 4 dapat 3. Maka kalau 3 adalah nombor bulat. Maka ini ialah faktor bagi, maksudnya adalah 4 adalah faktor bagi 12. Okay, 4 ialah faktor bagi 12. Senang saja. Awak tekan je kalkulator. Okay. So yang ini pun sama. Ni awak boleh buat sambil pejam mata pun boleh. 10 bahagi 2. Tekan je lah kalkulator tu. Okay. So kita tekan je 10 bahagi 2. Guys, sebabkan senang sangat saya nak tanya anda semua. 10 bahagi 2 dapat berapa? Cuba bagi saya jawapan. 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 kita dapat berapa? Cuba tekan dekat kalkulator. 10 bahagi 2. Awak akan dapat berapa? 5. Okay, awak akan dapat 5. Okay, so kalau jawapan dia adalah nombor bulat, maka ini ialah tandakan right side. Dah siap. Tentu je, senang. Ni pun sama juga. Okay, ni 63 bahagi 9. Okay, 63 bahagi 9, awak akan dapat berapa? Tekan. Tekan je kalkulator. 63 bahagi 9, awak akan dapat 7. Dapat 7. So, kita tak dapat nombor yang pelik-pelik, maka ini ialah 9 ialah faktor bagi 63. Right? Okay, dan yang ini pula. Dekat sini, kalau awak tengok dekat sini, yang contoh dia bagi yang seterusnya, 28 bahagi 5. Okay, so 28 bahagi 5, dia ada baki yang bukan nombor bulat. So kalau awak tekan 28 bahagi 5, awak dapat 5.6. Dia bukan nombor bulat. Okay, maka jawapan dia adalah salah. Okay, pangkah. Alright. Buat yang tu je. Okay. So yang ni senang sangat. Awak try buat sendiri. Okay. Yang ni pun sama. Kita buat. 13 bahagi 4. Tekan kalkulator. Awak dapat berapa? 13 bahagi 4. Awak dapat 3.25. Okay. Maka ini bukan apa nama? 4 bukan faktor bagi 13. Okay. Macam tu saja. Yang ni awak buat sendiri boleh. 40 bahagi 3, buat sendiri. Ini sebab senang sangat. Saya macam, oh Allah senang kan. Okey, baik. Jom kita buat yang ini pula. Yang ini. So, kalau awak ingat lagi, sebelum ni saya ada bagi nota. Okey, sekejap. Jom kita refer kepada nota kita. Okay. Okay, sekejap. Nota saya tu ada lagi tak? Okay.
Okay. Okay. Ini nota tu. Okay. Tak sini. Okay. Baik. So dalam nota saya dah beritahu yang pertama, soalan pertama, kebiasaannya dia akan cari apakah faktor bagi 12. Contoh, faktor bagi 12. So untuk faktor bagi 12, senang saja. Awak senaraikan semua punca-punca boleh terjadinya 12. Okay. So contohnya, kalau awak tengok dekat sini. Okay. Contohnya. Right. So contoh dekat sini, 1 darab 12. 1 darab 12 dapat 12? Dapat 12. 2 darab 6. 2 darab 6 dapat 12? Dapat. 3 darab 4. So 3 darab 4 dapatlah 12. Okay, senang sahaja. Okay, jom kita tengok kepada yang ini pula. Baik, so kalau awak tengok dekat sini, dia beri nombor 18. Okay, maka awak senaraikan semua punca-punca boleh terjadinya 18. Okay, so kalau awak tengok yang pertama, 1 darab 18. 1 darab 18 dapat tak 18? Dapat. Okay, next, nombor 2 pula. Nak senang, awak ambil, okay, awak senaraikan, macam sebelum ni saya cakap, awak senaraikan 1 sampai 9. Okay, so senaraikan satu persatu. 1 dah senaraikan. Okay, next, nombor 2. So awak tekan saja 18 bahagi 2. 18 bahagi 2. So 18 bahagi 2. Dapat tak? 18 bahagi 2. Kita dapat berapa? Kita dapat 9. Okay, so 18 bahagi 2 dapatlah 9. Maka yang ini pun dikira sebagai faktor. Next, 18 bahagi 3. 18 bahagi 3, kita dapat 6. Right? Maka 3 darab 6 dapat 18. Okay, next, contoh lagi. Kita try lagi. Contoh nombor 4. 18 bahagi 4. Boleh tak 18 bahagi 4? Dapat tak jawapan? 18 bahagi 4. Tak dapat. Sebab awak dapat 4.5. Maka itu bukan. Next, kita try pula. Nombor 5. Okay, 5 boleh tak? 18 bahagi 5. 5. Tak boleh. Kita dapat 3.6. Pun sama juga, tak boleh. Next, nombor 6 dah ada, nombor 7 pula. 18 bagi 7. Tak ada. Dalam sifir 7 tak ada 18. Dan yang terakhir, sifir 9. 9 dah ada, 2 darab 9. Okey, maka yang ini sahaja awak punya faktor dia. Okey, maka awak senaraikan. Cara nak senaraikan ni adalah, awak ikut turutan. Daripada 1 start sampailah nombor 18. Pusing macam tu. Okey, so awak senaraikan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Macam tu saja. Senang je. Okay. Jom kita try buat yang ini. Ini pun sama juga. So senaraikan semua faktor bagi 28. Okay, contoh. 1 darab 28. 1 darab 28 dapat 24. Okay, next. 2. Dalam sifir 2 ada tak 28? Awak tekan je 28 bahagi 2. Awak akan dapat 14. Okay. Next. 3. Ada tak? Dalam sifir 3 ada tak 28? Okay, sekejap. Tekan je kalkulator, tak ada. Okay, next. Sifir 4 pula. So 3 tak ada, kita ambil 4 pula. 4, 28 bahagi 4. Okay, tekan je 28 bahagi 4. Kita dapat 7. Okay. Next, 5. 5 mana ada 28? Okay, tak ada. Next, 6. 6 ada tak? So awak tekan je 28 bahagi 6. Tak dapat. Tak ada. Okay, 7 dah ada. Next. So 7 dah ada, 8 pula. Okay, 8. So ada tak sifir 28 bahagi 8, ada tak? Tak ada. Okay, dan yang terakhir sekali, sifir 9. Okay, 28 bahagi 9, ada tak? Tak ada juga. Right, maka jawapan dia adalah, tulis, maka faktor bagi 28, faktor bagi 28 ialah berapa? Senaraikan je. 1, 2, 4, 7, 14. Saya turun ke bawah. Dan juga 28. Dah siap. Okay. Boleh faham tak? Senang je. Kan? Okay. Baik. Yang nombor 2 ni, nak saya buat sekali ataupun awak nak buat sendiri? Cuba tulis dekat ruang komen. Awak nak buat sendiri ataupun kita nak buat sama-sama? Cuba tulis dekat ruang komen, guys. Nak kita buat sekali ataupun buat sendiri? Alright, awak buat sendiri sebab senang sangat ni. Okay, so ingat 28 awak senaraikan semua punca-punca yang boleh terjadi di 28.
Okay, so senaraikanlah sifir apa darab apa dapat 28. Sama juga dengan ni. Apa darab apa dapat 40. Okay, buat sendiri. Alright, senang sangat. Okay, next. Kita pergi kepada nombor perdana pula. Okay, so untuk yang ini, okay, yang ini dia kata tandakan betul. Tandakan right jika nombor dalam tanda kurung ialah faktor perdana. Dia kata tandakan right jika dia adalah faktor perdana bagi nombor yang diberi dan tandakan pangkah jika nombor tersebut bukan faktor perdana bagi nombor yang diberi. Okay. So, cara dia senang saja. Apa awak kena buat adalah awak tengok dia punya ni, dia punya nombor dekat sini. Okay. Awak tengok dekat sini nombor 3. Right. Diberi nombor 3. Okay, baik. Sebelum tu, saya nak awak faham apa itu nombor perdana. Okay, so nombor perdana, dalam sebelum ni saya ada bagi tahu awak ciri-ciri kita nak kenal nombor perdana tu macam mana. Okay, so nombor perdana je kita tengok kepada nota kita. So yang ni senang je nak buat sebab awak kena kenal pasti ni nombor perdana ataupun tidak. Faktor dia tu nombor perdana ataupun tidak. Okay, contoh, jom try buat. Okay. So, alright. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, sebelum ni saya ada beritahu cara nak kenal pasti nombor perdana. Okay, so nombor perdana ni, ciri-ciri dia, pertama sekali dia mesti lebih daripada 1. Maka 1 itu bukan nombor perdana. Nombor perdana mesti start daripada nombor 2 dan ke atas. Okay, 1 bukan nombor perdana, alright. So 2, 3 dan ke atas itu adalah ada nombor perdana. Okay, 1 bukan nombor perdana. Dan yang kedua, dia mestilah nombor ganjil. Contoh nombor ganjil apa saja? Contohnya kita ada nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 9. Okay, itu adalah antara contoh-contoh nombor ganjil dan dia adalah nombor perdana. Kecuali nombor berapa? Kecuali nombor 2. Nombor 2 ialah nombor perdana. Okay, dan dia tiada dalam sifir. Alright. Dan hanya boleh dibahagi tepat dengan 1 dan diri dia sendiri. Okay, bermaksud dekat sini, nombor perdana ni, untuk dapatkan nombor perdana, okay, awak kena cari apa darab apa dapat nombor tu. Kalau dapat, bermaksud itu bukan nombor perdana. Contoh, okay, contoh, nombor 4. Kan? Contoh nombor 4, 2 darab 2. 2 darab 2 dapat tak 4? Kalau 2 darab 2 dapat 4, maksudnya 4 ni bukan nombor perdana. Okay, contoh yang kedua, nombor 3. Okay, apa darab apa dapat 3? Yang hanya adalah 1 darab 3. So kalau jawapan yang ada hanya 1 darab 3 ataupun contohlah nombor 5 kan. 1 darab 5. Hanya 2 ini sahaja jawapan untuk dapatkan 5, maka itu ialah nombor perdana. Ini nombor perdana, atas ni bukan nombor perdana. Okay, faham? Okay, maksudnya kalau nombor itu hanya boleh didarabkan dengan 1 sahaja, okay, untuk dapatkan jawapan diri dia, maka itu adalah nombor perdana. Okay, kalau dia kena dapat, kalau dia boleh darab dengan nombor lain untuk dapatkan nombor tersebut, maka itu ialah bukan nombor perdana. Contoh macam ni, nak dapatkan nombor 4, awak boleh darabkan 2 darab dengan 2. 2 darab dengan 2 dapat 4. Boleh faham tak? Okay, right. So itu adalah ciri-ciri nombor perdana. So jom kita tengok kepada yang ini. Right. So awak tengok saja. Untuk yang ini, awak tengok 3. Okay, awak tengok dekat sini. Okay, 16. Okay. Right. 16. Faktor dia bagi nombor 2. Okay guys, saya nak tanya anda semua. 2 ialah nombor perdana ataupun tidak? Jawapan dah ada. 2 ialah nombor perdana. Dah confirm dah. Ini ialah nombor perdana. So kalau nombor perdana, awak tandakan right. Tentu saja. Awak tengok je dekat sini nombor perdana ataupun tidak. Dekat sini. Okay, jom kita tengok yang ini pula. Nombor 3. Guys, saya nak tanya anda semua. Nombor 3 ialah nombor perdana ataupun tidak? Cuba tulis dekat ruang komen. Nombor 3 ni nombor perdana ataupun tidak? Nombor 3. Adakah nombor perdana ataupun bukan? Bukan. Bukan. Nombor 3 ni nombor perdana lah. Okey, saya nak tanya awak. Ya, perdana. Apa darab apa dapat 3? Apa darab apa dapat 3? Mana ada? Yang ada hanya 1 darab 3.
1 darab 3 sahaja dapat 3. Maka 3 ni ialah nombor perdana. Boleh faham tak? Okay, next. Nombor 7. Okay, nombor 7. Guys, apa darab apa dapat nombor 7? Adakah 7 ni nombor perdana ataupun bukan nombor perdana? Nombor perdana ataupun bukan? Nombor 7. Apa darab apa dapat nombor 7? Selain daripada 1 darab 7. Ada tak? Tidak. Kalau ada, tak ada. Kalau tak ada, tak ada. Okay. Guys, so persoalan saya, adakah 7 ni nombor perdana ataupun tidak? Okay, kita tengok. 2 darab 3, 6. 2 darab 4. So tak ada. Okay, maka 1 darab 7 ialah dapat 7. Okay, maka 7 ni ialah nombor perdana. Okay, boleh faham? Alright. So awak tengok je. 7 ni nombor perdana ataupun tidak. Kalau ya, dah tandakan right. Itu je. Senang sahaja. Okay. Next. Diberi 54 darab, okay, 9. Guys, apa darab apa dapat 9? Adakah 9 ni nombor perdana ataupun bukan? Nombor perdana ke tidak? Cuba kisah jawapan. Apa darab apa dapat 9? Okay, kita ada 1 darab 9. Okay, selain daripada tu, sifir 3 ada tak? Kita ada 3 darab 3. 3 darab 3, 9. Bermaksud kalau 3 darab 3 dapat 9, bermaksud dekat sini ialah 9 ni bukan nombor perdana. Okey, sama juga dengan ini, 2. Okey, 2. Apa darab apa dapat 2? Okey, tak ada. Hanya ada 1 darab 2. Maka jawapan dia adalah ini ialah nombor perdana. Okay, dah siap. Okey. Senang je ni, tak susah pun. Okey. Baik. Jom kita buat yang ini. Faktor, senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. Yang ini. Okey, yang ini saya ada bagi nota dekat awak hari tu. Kita runjuk balik nota hari tu. Okey, so yang ini senang juga. Apa yang awak kena buat adalah awak kena senaraikan dulu semua faktor bagi nombor yang dia beri. Contoh, dia bagi kita nombor 18. Apakah faktor perdana bagi 18? Okey, jom kita try tengok. So, faktor perdana bagi 18 ialah, okay, contoh dia beri kat sini 1 darab 18. Okay, next, nombor 2 darab 9. Dan yang terakhir sekali, 3 darab 6. Ini ialah faktor-faktor bagi 18. Alright? So, dia minta faktor perdana. Bermaksud dekat sini, awak kena cari nombor-nombor perdana yang ada di antara 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Antara 6 nombor ni, mana satu nombor perdana? Awak kena tengok. So, antara nombor perdana yang ada dekat sini ialah, yang pertama sekali nombor 2. Okay? Next, nombor 3. Okay, nombor 6 tak ada sebab 3 darab 2, 6. Okay, next, nombor 9. Okay, 9 bukan sebab 3 darab 3 dapat 9. Dan akhir sekali 18. 18, 9 darab 2 ataupun 9 darab 2 dapatlah 18. Okay, maka faktor perdana bagi 18 ialah 2 dan 3. Itu saja. Okay, jom kita tengok kepada punya soalan yang ni. Okay, now. Okay, contoh dia beri nombor 39. Okay, guys, cuba senaraikan saya. Nombor, apakah faktor bagi 39? Apakah punca-punca terjadinya nombor 39? Contoh kita ada 1 darab 39. Dapat 39. Next, sifir 2. Ada tak? Awak tekan je kalkulator, nak laju. 39 bahagi 2. Tak ada. Kita dapat 19.5. Okay, next. Kita try pula nombor 3. Okay, 39 bahagi 3 dapat 13. Okay, so kita tulis 13. Alright, next, nombor 4 pula. Kita tengok ada tak nombor 4. Okay, 39 bahagi 4. Tak ada, 9.75. Buat dapat 9.75. Okay, next. So bukanlah 4 ni, bukan. Next, nombor 5. Nombor 5 of course lah bukan. Sebab ada 39 dekat belakang. Kalau 35 ke 30 ke, maka itu ialah dalam sifir 5. Okay, next, nombor 6 pula. Okay, betul tak? Okay, try 39 bahagi 6. Tekan kalkulator. So, awak dapat 6.5. So, bukanlah. Right? So, awak tukar. Nombor 7 pula. Okay, try pula. 3.9 bahagi 7. Oh, dapat 0.555. Okay, tak. Bukan. So, kita try pula nombor 8. Okay. So, 39 bahagi 8. Dapat 4.8. Maka bukan. Dan yang terakhir sekali. Kita try sifir 9 pula.
So tekan je kalkulator 39 bahagi 9. So awak dapat 4.333. Maka jawapan dia adalah hanya 1, 3, 13 dan 39. Okey, sekarang ni dia minta faktor perdana. Okey, senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. Okey, dia minta awak senaraikan faktor perdana. Okey, maka di manakah faktor perdana yang kita ada kat sini? Kita ada nombor 3. Ya, 3. Okey, 13. Next 13. Ada tak sifir darab apa dapat 13? Mana ada? 1 sampai 9 kita tak ada sifir 13. Sifir yang ada 13. Maka next kita ada 13. Alright, 39 confirm lah bukan? Okey, maka faktor perdana bagi 39 ialah berapa? Ialah 3 dan 13. Dah siap. Macam tu sahaja. Saya ingatlah pula aku tulis ni. Allah. Okay. Halal lah yang saya ingat. Okay, boleh faham tak? Alright. Nombor 2 ni buat sendiri boleh? Okay guys, saya nak tanya, faham ke tidak faham? Kalau faham tulis faham, kalau tak faham bagi tahu tak faham. Okay, cuba terus saya, faham ke tak faham? Okay, kalau siapa nak screenshot boleh screenshot dulu, go. Kalau faham bagi tahu faham, kalau tak faham bagi tahu tak faham. Saya nak tanya semua ni. Okay, Aulia faham, Izzah faham ke Izzah? Suraya faham ke? Okay, Suraya dengan Izzah faham tak? Right. Okay, faham. Alhamdulillah. Okay, baik. So, nombor 2 ni tolong buat sini boleh? Senang je ni. Okay, faham. Okay. So, awak senaraikan, mula-mula senaraikan dulu faktor bagi 70. Lepas tu awak pilih nombor perdana yang ada. Okay, baik. Next. Sebab ini topik ni senang sangat. Okay, next. Ungkapkan setiap nombor sebagai hasil darab faktor perdananya. Okay, baik. Yang ini pun sama. Ini pun senang juga. Apa yang awak kena buat adalah, okay. So now, kita ambil nombor 24. Kita tengok kat sini ya. Okay. Guys, agak-agak lah kan. Sifir apa yang ada 24? Sifir apa yang ada 24? So kalau awak tengok kat sini, sifir 2. So, apa yang awak kena buat ialah awak kena buat pembahagian berulang. Yang di mana awak kena bahagi sampailah, awak kena bahagi berkali-kali, berulang-ulang kali sampailah jawapan terakhir dia dapat nombor 1. Okay, so kalau awak tengok kat sini 24 bahagi 2. 24 bagi 2 dapat 12. 12 bagi 2. Okay, awak kena tengok, betul Okay, mula-mula awak tengok dulu. Dalam sifir apa yang ada 24? So kita tengok ada sifir 2. Okay, ambil yang paling kecil sekali. Okay, so 24 bahagi dengan 2. 24 bagi 2 awak dapat 12. Okay, next awak cari. Okay, sifir apa yang ada 12? Ambil nombor yang paling kecil. Sifir 2. Okay, so 12 bahagi 2. Okay, next. So 12 bahagi 2 awak dapat 6. Okay, 6. Sifir apa yang ada 6? Ambil nombor yang paling kecil. Kita ada 2. Okay, so 6 bahagi dengan 2 awak akan dapat 3. Okay, 3. Macam mana kita nak matikan dia? Kita bahagikan dengan 3. Sebab kita dah dapat jawapan terakhir dia adalah 1. Maka 3 bahagi dengan 3 awak akan dapat 1. Right. So now apa yang awak kena buat adalah awak kena senaraikanlah semua ni. Awak kena senaraikan semua yang ada dekat sini. 2 darab 2. Okay. Maka faktor bagi 24 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3. Macam tu. Okay. Baik, jom kita try buat yang ini. 84. Baik guys, saya nak tanya anda semua. Sifir apa yang ada 84? 8 dengan 4. Nak paling senang, kalau mungkin ada yang tak faham, benda banyak ni 84. Okay, awak ingat ni je. Awak tengok nombor 8 dengan 4. Sifir apa yang ada 8 dan 4? Ambil nombor paling kecil. Sifir apa guys? Cuba kita dekat ruang komen. Sifir apa yang ada 84? Ambil nombor yang paling kecil. Yang ada 8 dan 4. Cepat. Beritahu saya. 44. Okay. So, contoh-contoh sifir yang ada 8 dengan 4 adalah sifir 2. Lagi sifir 4. Sebab ada 4 dengan 8. Okay. So, kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil mana? 2. Right? So, kita tulis 2. Okay. So, 84 bahagi 4. 4 bahagi 2.
2. 8 bahagi 2, 4. Okey, betul tak ni? Kita akan salah kan? 44 bahagi 2. So, dapat 42. Okey, baik. So, next. 42. 4 dengan 2. Sifir apa yang ada 4 dan 2? Sifir 2 lah. Okey. Sifir 2, 4 dan 2 ada sifir 2. Okey. So, awak bahagikan satu persatu. 2 bahagi dengan 2 dapat 1. 4 bahagi dengan 2 awak dapat 2. Okey. Next, 21. Sifir apa yang ada 21? Sifir apa yang ada 21? Sifir 2 tak ada. Sifir 3? Sifir 3 ada tak? 21. Ada. Okey. Maka bahagikan dengan 1. So 21 bahagi 3. Awak dapat berapa? Awak dapat 7. Okey. Dan nak matikan 7 ni kita bahagikan dengan diri dia sendiri. 7 bagi 7 awak akan dapat 1. Maka okey. 44. Right. Okey. Faktor perdananya ialah berapa? 2 darab 2 darab 3 darab 7. Awak kena senaraikan semua yang ada dekat sini. Senaraikan tu je. Dah siap. Macam tu je. Okey? Boleh faham? Okey. Baik. So, yang nombor 2 ni awak nak buat sendiri ataupun nak saya buat juga? Faham tak yang ni? Awak nak buat sendiri ataupun awak nak saya buatkan? Buat satu lagi? Okey, boleh. Jom kita try buat 135. Okey, diberi nombor 135. Alright. Okey, baik. So, cuba kita saya sifir apa yang ada 135. Allah, susah sangat 135 ni. Okey, baik. Untuk senang, apa awak buat? Awak try bahagi 135 ni dengan nombor-nombor yang bermula daripada 2 sampai 9. Okey, ataupun 2 sampai 10. Alright, jom kita try. So 135 bahagi dengan 2. Cikgu, saya bukan Suraya. Oh, awak bukan Suraya. Oh, Suraya tu mak awak. Apa nama awak? Alamak. Oh, Syazwan. Okey, nama awak Syazwan. Okey, sorry. Nama awak Syazwan. Okey, Syazwan. Baik. Apa tadi? Okey, baik. So 135. Alright, cara dia adalah awak nak kenal pasti awak cuba bahagikan dengan 135. Awak cuba bahagikan dengan nombor 1, nombor 2 sampai 9. Cuba bahagikan, 2 sampai 10. Okay, so kita try dulu. 135 bahagi 2, dapat tak? Awak dapat 67.5. Itu bukanlah. Okay, next. 135 bahagi dengan 3. Kita dapat 45. Kalau awak dapat nombor bulat, okay, nombor bulat, maka itulah jawapan ni. So, 135 bahagi 3, awak dapat 45. Okay, tu cara dia. Alright. So, awak bahagikan dengan nombor paling kecil. Okay, next. 45. Okay. 45. Guys, sifir apa yang ada 45? Sifir apa? Sifir apa yang ada 45? Okay. Ataupun awak nak try pun boleh. Try lagi sekali. Kod lah dalam sifir 3 ada kan. So, 135 bahagikan dengan 3. 45 bahagikan dengan 3. Okay. So, bahagikan dengan 3, awak dapat 15. Alright. Sifir 5 pun betul juga. Tapi awak kena pilih nombor yang paling kecil. Itu cara dia. Okay. So, 45 bahagi 3. Awak dapat 15. Maka jawapannya adalah 3. Okay, next. Kita try lagi. 15. Sifir apa yang ada 15? Selain daripada 5. Kita ada sifir 3. Dalam sifir 3 ada 15 tak? Adalah. Okay. So, awak try. Ataupun awak try je. 15 bahagi 3. So, awak dapat 5. Okay. Maka dekat sini jawapannya adalah 3. Okay. So, 15 bahagi 3. Awak dapat 5. Okay, so 5. Okay, 5 dalam sifir apa yang ada 5? Sifir 5 lah. Okay, so 5 bahagi dengan 5, awak akan dapat 1. Maka, apa nama tadi? Faktor perdananya bagi 135 ialah, okay, 3 darab 3 darab 3 darab 5. Awak kena senaraikan semua yang ada dekat sini. Okay, 3 darab 3 darab 5. Dah siap. Itulah jawapan dia. Okay. Macam tu sahaja. Okay, boleh faham? Dah. Kalau nak screenshot dulu pun boleh. Screenshot, lepas tu awak try buat sendiri boleh. Awak try buat sendiri, lepas tu awak rujuk saya punya jawapan. Okay.
Okey, baik. Setakat ni ada yang tak faham ke? Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Kalau faham, bagi tahu faham. Okey, Izzah faham? Syazwan faham tak? Faham. Okey. Izzah faham? Syazwan faham ke? Seorang lagi siapa? Aulia. Okey, Aulia faham ke? Faham. Okey, mantap. Alright. Syazwan faham ke? Faham? Syazwan? Risau kalau tak faham. Kalau tak faham, bagi tahu je. It's okay. Tak apa, saya boleh ulang. Okey, baik. Jom kita try buat yang seterusnya pula. Okey. Alright. So dia beri nombor 30. Ini pun sama juga. Awak kena cari proses pemfaktoran berakhir. Okey, cara dia adalah awak kena cari apa darab apa dapat 30. Tu cara dia. Okey, so awak cuba cari dulu. Mula-mula awak kena faktorkan dulu nombor 30. Okey. Faktorkan dulu nombor 30. So, contohnya selain daripada 1 darab 30 jangan ambil 1 darab 30. Ni tak payahlah. Okey. Next, kita ada 6 darab 5. So kalau awak tengok dekat sini 6 darab 5. Okey. So 6 darab 5. Okey, 6 darab 5 awak dapat 30. Okey, dan 6 ni awak kena faktorkan lagi. Awak kena pecahkan lagi. So dia akan dapat 2 darab 3. So awak kena tengoklah. Apa darab apa dapat 6. Awak kena faktorkan 6 tu pula. So 2 darab 3 awak dapat 6. Dan 5 pula. Ada tak kalau awak faktorkan 5 ada tak? Tak ada. Sebab dia hanya adalah 1 darab 5 sahaja. Okey. Maka 1 darab 5 tak payahlah tulis. 1 tak payah tulis. Okey. Maka jawapan terakhir dia adalah 2. Awak senaraikan dengan dekat bawah ni. 2, 3, 5. Itulah jawapan yang dekat sini. Okey. Jom kita try buat soalan yang ini. Mungkin awak macam tak faham lagi kan? Tak apa. Jom kita try buat. Okey. So diberi 68. Okey, baik. So 68 ni cara dia, okey, cara awak nak buat, apa awak kena buat adalah mula-mula awak try pecahkan dulu 68 ni, okey, kita try buat cara yang ini. Ni. Buat cara yang ini. Right? Awak ambil 68, awak bahagikan dengan 2 sama 10. Kita tengok dapat nombor apa. Okay, contoh 68 okey. Sekejap Kalau 68 bagi 2 dapat 34. Okey, dah. Okey, baik. So, kalau dekat sini, dah Jom, 8 bagi 13. 94 tadi 8. Okey, baik. So dekat sini, right. So dekat saya buat pengiraan, dia akan dapat 4 darab 17. Okey, 4 darab 17. Bila 4 darab dengan 17, awak akan dapat 68. Okey. So, apa awak kena buat ialah awak pecahkan pula yang 4 ni. Okey, apa darab apa dapat 4? Apa darab apa dapat 4? Kita dapat 2 darab. So 2 darab 2 awak akan dapat 4. Okey. Manakala 17 ni pula, 17 ni ialah nombor ganjil. Okey. Dia tidak boleh didarabkan selain daripada 1. Okey, untuk dapatkan 17, kita tak boleh darabkan dengan mana-mana nombor kecuali darabkan dengan 1. Okey. Maka 17 darab 1 awak akan dapat 17. Okey, maka jawapan dia adalah 2 darab 2 darab 17. Okey. So 68 faktor bagi dia ialah 2 darab 2 darab 17. Okey. Alright. Baik, untuk yang ini saya sebenarnya kalau boleh nak skipkan sekejap yang ni sebab penerangan dia tu saya okey, yang ini kita hold dulu boleh tak? Soalan nombor 3 dengan 4 ni. Kita hold dulu sebab nak terangkan dia tu. Nanti kita akan masuk balik yang ini. Kita skip dulu, okey? 3 dengan 4 ni. Okey, jom kita tengok yang ini, yang F ni pula. Kita dah masuk FSTB. Okey? Right. So untuk FSTB ni apa maksudnya? Maksudnya adalah faktor sepunya terbesar. Itu adalah FSTB.
Right? Faktor sepunya terbesar FSTB. Okay. So yang ini, sebelum ni pun saya ada pernah ajar juga. Macam ni kita nak dapatkan FSTB. Okay. Untuk cara yang pertama ni, senang sahaja. Apa yang awak kena buat ialah awak kena bahagikan. Okay. Dia nak tengok dekat sini, adakah 9 ni, okay, adakah 9 ni ialah faktor sepunya bagi 18, bagi 36 dan bagi 90. Dia nak tengok adakah 9 ni faktor bagi 18, adakah 9 ni faktor bagi 36 dan adakah 9 ni faktor bagi 90. Okay. So cara nak buat ialah senang saja. Apa yang awak buat ialah awak bahagikan 18 dengan 9. 18 bahagi 9. Okay. Ini bersama 36 bahagi 9 dan 90 bahagi 9. Okay. Contoh je cara dia. Okay. Baik, jom kita tengok pada contoh. Kita tengok dulu contoh ni. Okay. So kalau awak tengok dekat contoh sini, dekat F ni. Okay. Contohnya, cara dia buat ialah pun sama juga macam saya sebutkan tadi. 30 bahagi dengan 6. 3 bahagi dengan 24 dan 3 bahagi dengan 30. Awak buat macam tu. So kalau jawapan dia awak dapat nombor bulat. So kalau awak tengok dekat sini, 6 bahagi 3 awak dapat 2. 24 bahagi 3 awak dapat 8. Dan 30 bahagi 3 awak dapat 10. So nombor dia adalah nombor bulat. Semua nombor cantik je. Dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan. Maka apa yang awak boleh concludekan dekat sini ialah 3. Maka 3 ialah faktor sepunya bagi 6, 24 dan 30. Macam tu saja. Senang je. Awak ambil nombor 3, bahagi je dengan semua. Okay? Jom kita tengok yang ini. Contoh yang ini. Right? So, 18 bahagi 9 awak dapat berapa? 18 bahagi 9 awak akan dapat 2. Okay. 36 bahagi 9 awak dapat berapa? Awak dapat 4. Okay. Dan yang terakhir sekali, 90 bahagi 9 awak dapat berapa? Awak dapat 10. So kalau awak tengok dekat belakang ni, 2, 4, 10. Right? 2, 4, 10 nombor dia cantik. Nombor dia bukan nombor bulat. Maka apa yang awak conclude dekat sini ialah, maka 9 ialah faktor sepunya bagi 18, 36 dan 90. Dah siap. Macam tu je saja. Okay? Bahagi saja. Boleh faham? Ini pun senang saja. Okay. Baik. Next. Ni pula. Ni pun sama. Ni pun sama juga. 4 bahagi 12, 4 bahagi 18 dan 4 bahagikan dengan 32. Sorry, 12 bahagi 4, 18 bahagi 4 dan 32 bahagi 4. Okay. So kalau awak tengok dengan sini, 12 bahagi 4 awak dapat 3. Okay. 18 bahagi 4, awak dapat ada bahagi. Dia ada nombor pelik-pelik. Dia dapat perpuluhan macam tu, maka bukanlah. Dan 32 bahagi 4. Right. So kalau awak tengok ada nombor yang cacat, tiba-tiba jawapan akhir dia cacat, okay, maka 4 bukan faktor sepunya bagi 12, 18 dan 32. Okay. Sini. Right. Awak tengok tu je. Kalau dia punya sebaring tu ada cacat, okay, maka bukanlah. Okay. Jom kita try buat latihan yang ini. Okay. Ini pun sama juga. Okay. So kita ambil nombor 14. 14 bahagikan dengan 7. 42 bahagikan dengan 7. Dan 54 bahagikan dengan 7. Right. So 14 bagi 7, awak akan dapat 2. 42 bahagi 7, awak akan dapat berapa? Awak dapat 7 lah kan? 2 bahagi 7, awak dapat 6. Sorry, awak dapat 6. Dan 54 bahagi 7, awak dapat berapa? 54 bahagi 7, awak dapat 7.7 something. Okay. So, maka 7 bukan faktor sepunya. Okay. Bagi berapa? Bagi 14, 42 dan 54. Dah siap. Dan itu sahaja. Okay. Baik guys. Ini pun senang saja. Ada yang nak tanya apa-apa ke pasal soalan yang ini? Nombor F ni. Yang F ni. 1 dengan 2. Ada tak yang nak tanya apa-apa?
Kalau faham, cakap faham. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Faham. Okay, Suraya faham. Ni pun senang je kan? Aulia faham. Suraya pula Syazwan. Syazwan faham. Izzah faham. Okay. Baik. Senang kan? Okay. So yang ni awak try buat sendiri sebab senang sangat. Okay. Yang ini baru syok. Okay. So yang ini, kita ada belajar sebelum ni. Alright. Faktor sepunya terbesar. Okay. So untuk yang ini, apa awak kena buat dalam? Awak mula-mula kena senaraikan dulu apakah faktor sepunya bagi nombor-nombor yang dia berikan. Okay. Contohnya. Alright. So kalau awak tengok kat sini. Okay. 12. Kalau awak ingat lagi lah. Saya tunjuk dekat awak. Okay. Yang ini. Cari FSTB bagi 12 dan 18. Okay. So dia bagi awak dua nombor. Yang pertama ialah 12 dan 18. Dan yang kedua ialah 18. Okay. Apa awak kena buat ialah awak kena cari, awak kena senaraikan dulu apakah faktor bagi 12. So kalau awak tengok kat sini, faktor bagi 12 ialah 1 darab 12, 2 darab 6 dan 3 darab 4. Okay. So awak senaraikan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okay. Daripada sini, ni semua. Okay, awak senaraikan dekat sini. Okay. So awak dah senaraikan, kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini pun sama, faktor bagi 18. Faktor bagi 18 mana? Okay, ni. Ni awak senaraikan, awak letak dekat sini. Okay. So, lepas awak dah senaraikan, okay, barulah awak pilih, so dia kata faktor sepunya terbesar. Okay. Awak cari nombor yang paling sama. Okay. Lepas tu, nombor tu yang paling besar. Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, faktor sepunya bagi faktor sepunya terbesar. Okay. So, kita tengok dulu nombor-nombor yang sama. Kita ada nombor 1. Next, 2, 3. Okay. Dan 4 ada tak? 4 tak ada. Faktor 12 ada 4. Faktor 18 ada 4. Next, 6. Okay. 6 ada. 6 faktor 12 ada. Ni pun ada. Dan yang terakhir sekali, 12. 12 ada? 12 tak ada dekat 18. Maka faktor sepunya yang paling besar ialah nombor 6. 6. Okay. So, maka FSTB bagi 12 ialah, 12 dan 18 ialah nombor 6. Okay. Jom kita try buat yang ini pula. Ini pun sama juga. Okay. So dia dah senaraikan 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 dan 40. So dia senaraikan dulu nombor yang sama. Kita ada 1, 2, 4. Lain nombor lain tak ada dah. So 3 nombor tu sahaja. Okay. And then dia kata faktor sepunya. Faktor sepunya 1, 2, 4. So dia senaraikan 1, 2 dan 4. Okay. Dan yang terakhir sekali, FSTB. Dia nak yang terbesar. Yang terbesar mana? Nombor 4. Okay. Nombor 4 ni ialah nombor yang paling besar. So, dapatlah jawapan nombor 4. Cikgu ingat nama saya tahu? Ya. Okay. Saya cuba ingat. Dah lah banyak student ni. Okay. Saya ingat nama Syazwan. Kalau tak lepas ni awak try lah tukar nama email awak. Okay. Baik. Jom kita try buat yang ini pula. 16 dan 28. Dia bagi 16 dan 28. Alright. Okay. Jom. So, 16. Okay, awak senaraikan dulu. Faktor semuanya terbesar bagi nombor 16. Okay. Baik, so jom kita buat 16. 16. Okay, so pertama kita ada 1 darab 16. Okay, 2. Dalam CV2 ada tak 16? Ada. 2 darab 8. X 16, 18. Okay. 3 pula. Dalam CV3 ada tak 16? Tak ada. CV3 ada 15. 15, 18. So, kan. CV4. Dalam CV4 ada tak 16? 4, 8, 12, 16. Ada. 4 darab 4. 4, 8, 12, 16. So, 4 darab 4. Awak akan dapat 16. Okay, next. CV5. CV5 ada tak? CV5 tak ada. Kita ada 15 saja. 5, 10, 15. Okay. So, bukanlah. Next. Nombor 6. 6. Ada tak CV6? Dalam CV6 ada tak nombor 16? Kita ada 6, 12, 18. Kita ada nombor 18. So, tak ada. So, bukanlah. Next, 7. Dalam CV7 ada tak 16? Kita ada 7, 14, 21. So, tak ada. Maka, kita ada nombor 14 saja dalam CV7. Bukanlah. So, CV8. 8 dah ada. CV9. 9 tak ada. Last, CV9. So, dalam CV9 ada tak 16? Kita ada 9, 18, 18. Okay. 9. So, kita tak ada 16. Hanya ada 18 saja. Maka,
Kita senaraikan nombor dia ialah 1, 2, 4, 8, 16. Okey, jom kita senaraikan. 1, 2, 4, 16. 4, 8, 16. Okey. Baik, seterusnya. 4 dan 4. Okay. Seterusnya ialah nombor apa nama? Nombor 28. Okey. 28 pula. Jom kita try buat. 1 darab 28 dapat 28. Okey, next. 2. Okey. Dalam sifir 2 ada tak 28? Ada. 8 bagi 2, 4. Okey, 2 bagi 2, 1. 14. 14 darab 2, awak dapat 28. Next, sifir 3 ada tak? 9, 12, 15, 18, 21, 81, 24, 27. 27. Tak ada 28. Maka bukanlah. Next, sifir 4. Sifir 4 ada tak 28? 5 darab 4, 20, 20, 24, 28. Ada lah. Okay, 6, 12, 18, 24. So, 4 darab 7, 7, 14, 15, okay. Next, sifir 5. Sifir 5 mana ada 28? Ada, okay, 6. Next, sifir 6. Tak ada. 6, 12, 18, 24, 30. Tak ada. So, sifir 6 tak ada. Sifir 7 tak ada. Sifir 7 dah ada dah. Okay, 4 darab 7, 7 darab 4 sama lah. Sifir 8. Sifir 8 ada tak? 16, 24, 8, 9, 10, 11, 12. 16, tak ada. Sifir 8 tak ada. Okay, sifir 9 yang terakhir sekali. Sifir 9 ada tak 28? Tak ada. 19, 27, 27. So tak ada. Maka jawapan dia ialah 1, 2, 4, 7, 14, 28. 1, 2, 4, 7, 14, 28. Alright. Okay, now. Kita cari nombor yang sama. Okay, so kita ada nombor 1, 2, 4. Next, ada lagi tak? Tak ada dah. 8 tak ada, 16 pun tak ada. Maka jawapan dia ialah 1, 2, 4. Pun sama juga macam atas. 1, 1, 2, 4. Okay. Faktor sembunyi ialah 1, 2, 4. Okay. Faktor sembunyi terbesar, kita pilih yang paling besar. Yang paling besar ialah nombor 4. Maka faktor sembunyi terbesar dia ialah nombor 4. Dah siap. Okay. Baik. Nombor 2 dengan 3 ni awak, okay, nombor 2 dan seterusnya, awak nak buat sendiri ke? Atau apa? Okay, Izzah, ada apa-apa nak tanya ke? Okay, awak nak buat sendiri ke apa? Patut tekan. Okay, awak nak buat sendiri ke nombor 2 ataupun nak saya tunjukkan juga? Ke nak buat sendiri? Buat sendiri boleh? Sebab ini pun senang juga. Buat sendiri. Okay, awak buat sendiri nombor 2 dengan 3. Dia homework tak awak, nombor 2 dengan 3. Alright. So 2 dengan 3 awak buat sendiri, lepas tu rujuk jawapan dekat belakang. Sebab ini senang sangat. Okay. Yang ini pun sama. Ini pun sama juga. Next. Ni pun awak buat sendiri boleh. Ni pun sama. Sebab dia bagi 3 nombor. Tadi dia bagi 2 nombor. Nampak? 1, 2, 3. Dia bagi 3 nombor. Kalau yang ini dia bagi 2 nombor. 12 dengan 40. So buat benda sama juga. Awak senaraikan semua faktor bagi 27, 36 dan 45. Lepas tu awak cari nombor yang sama. So kita ada nombor 1, nombor 3, nombor 9. Tu je lah nombor yang ada. Okay, lepas tu awak senaraikan 1, 3, 9 dekat sini. 1, 3, 9. Lepas tu awak pilih nombor yang paling besar. 1, 3, 9, 9 lah. So jawapan ni ialah faktor sembunyi terbesar dia ialah 9. Pun sama juga. Okay. So nombor 2 sampai 6 ni buat sendiri boleh? Ni pun sama je. Dia just tambah nombor je. Okay. Buat sendiri. Baik. Kita pergi ke seterusnya. Yang ini. Ini seronok ni. Okay. Pembahagian berulang. Okay. So diberi. Yang ini pun kita nak belajar hari tu. Boleh kan? Saya rasa macam nak habiskan terus lah bab ni hari ni. Boleh tak? Kita try habiskan. Okay, kalau awak tengok dekat sini, cara yang kedua saya dah jawab pembahagian berulang hari tu. Okay, so pembahagian berulang senang saja. So let's say kalau dia bagi awak cari FSTB bagi nombor 12 dan 18.
So 12 dengan 18, cara dia adalah mula awak kena tengok sifir apa yang ada 12 dan 18. So kita tengok, oh sifir 2. Okay. Maka awak bahagikanlah. 12 bahagi 2 dan 18 bahagi 2. So 12 bahagi 2 awak dapat 6. 18 bahagi 2 awak dapat 9. Lepas tu awak cari sifir apa yang ada 6 dan 9. Kita ada sifir 3. So 6 bahagi 3 awak dapat 2. 9 bahagi 3 awak dapat 3. Lepas tu bila dah tak boleh dah, sebab 2 dengan 3 ni mana ada sifir yang ada 2 dan 3? Tak ada dah. Maka this is your final answer. So apa awak buat? 2 dan 3 ni awak ambil, awak darabkan each other. So 2 darab 3 awak akan dapat 6. Maka FSTB bagi 12 dan 18 ialah 6. Itu sahaja. Settle. Boleh faham? Senang ni kan? Okey. Jom. Kita try buat yang ini pula. Ni pun sama. Nampak? Dia bagi nombor 8 dengan 24. So awak tengok. Sifir apa yang ada 8 dengan 24? Sifir 2. So 8 bagi 2, 4. 24 bagi 2, 12. Dan seterusnya sebagainya. Okay, jom kita try buat soalan yang ini. Okay guys. Diberi 20 dengan 48. Sifir apa yang ada 20 dan 48? Cuba kita saya. Sifir apa yang ada 20 dan 48? Okay, 48 tu kalau awak rasa besar sangat, awak tengok satu per satu nombor dia. 4 dan 8. Sifir apa yang ada 4 dan 8? Kita try main dengan nombor paling kecil dulu. Sifir 4. Okay, sifir 4. Right. Okay. Now, 20 bahagi 4. Kita dapat 5. Right. 48 bahagi 4. Okay, 8 bahagi 4 awak dapat 2. 4 bahagi 4 awak dapat 1. Okay. Maka, kita tengok pula 5 dengan 12. Mana ada sifir 5 dan 12. Okay. Maka jawapan terakhir dia ialah, maka FSTB bagi 20 dan 48 ialah berapa? Tak ada 4. Maka 4 lah jawapan dia. Dah siap. Okay, macam tu sahaja. Senang kan? Ya Allah, senang je. Okay, next. 90 dengan 108. Sifir apa yang ada 90 dan 108? Oh no, banyak je. Okay. So cara nak senang, awak tengok satu persatu nombor. Alright. Ataupun awak, okay, awak tengok dulu 90. Sifir agak-agak lah kan. Sifir apa yang ada 90? Okay. Sifir apa yang ada 90? Kita ada sifir 5, sifir, okay, sifir 10. Alright. Baik, sifir 10 ada 90, betul lah. Okay, sifir 9 pun sama. Okay, next. Awak tengok pula 108. Agak-agak lah kan. Sifir apa yang ada 108? Mampuslah saya. Okay, okay, sekarang ni awak dah tahu. Okay, macam ni. Sekarang ni awak dah tahu. Sifir yang ada 90 ada 9 dan 10. Okay. Izzah jawab 9, Aulia jawab 9, Izzah jawab 10, Aulia jawab 9. Okay, so apa awak buat? 108 ni cuba awak bahagi 9 dengan 10. 108 bahagi 9. Dapat tak? Nombor bulat. So kita dapat 12. Dapat 12. Okay. Kita try pula 108 bahagi 10. Mana boleh? 10. Kita dapat 10.8. Maka 10 bukan. So kita ambil sifir 9. Okay. So 90. 108 bahagikan dengan 9. Okay. 90 bahagi 9. Awak dapat berapa? 90 bagi 9. 90 bagi 9. Kamu kan? Setelah awak dapat 10. Okay, next. 108 bahagi 9. Awak dapat 12. Okay, next. Ada tak sifir 10 dan 12? Sifir apa yang ada 10 dan 12? Sifir apa guys? Sifir 2, pandai. Sifir 2. So, 10 bahagi 2. Awak akan dapat 5. 12 bahagi 2, awak akan dapat 6. Next, 5 dengan 6 mana ada dah. Okay, maka apa yang awak akan buat ialah 9 darabkan dengan 2. So, awak akan dapat 9 darab 2, 18. Maka FSTB bagi 90
dan 108 ialah 18. Dah siap. Okay. Faham? Okay. Ni pun buat juga. Ni pun sama je. Benda sama je. Dia tambah 3 nombor je. Dia tambah satu lagi nombor. Okay. Senang juga. Okay, baik. Guys, saya nak tanya awak semua. Faham tak buat masa ni? Faham tak yang ni? Macam mana nak buat? Kalau ada tak faham, tolong bagi tahu tak faham. Kalau faham, bagi tahu faham. Faham tak? Izzah faham tak? Syazwan faham tak? Aulia faham tak? Faham. Aulia faham. Okay, Syazwan faham tak Syazwan? Okay, kalau faham, tolong buat nombor ni boleh? Nombor 3 dengan 4. Basically, ni awak tak sebab buat lagi kan? Okay, 1 sampai 4 ni tolong buat sendiri boleh? Okay. Sebab ni pun sama je, benda sama juga. Awak carilah CV apa yang ada 15, 30 dengan 45. Okay, so kita ada CV 3. Right. Then saya tekan macam biasa. Makin. Baik. Seterusnya. Kaedah pemfaktoran perdana. Okey, baik. So, kaedah pemfaktoran perdana ni hari tu saya tak ada ajar. Ini tak ada dalam nota. Tapi tak apa, jadi kita belajar hari ni. Kaedah pemfaktoran nombor perdana. Okey. Yang tadi. Okey. So, yang ini pun sama juga. Apa yang awak kena buat ialah, okey, awak kena gunakan kaedah pembahagian berulang juga. Sebab kalau awak cari macam ni, yang ni tak susah nak faham sebenarnya. Awak tak payah tengoklah contoh dia. Okay, awak tengok yang ni. Okay. Ni pun sama. Okay. So basically, contoh yang ni dan contoh yang ini sama je tau. Ini dia tambah 1 nombor je. Ni ada 2, sini ada 3 nombor, sini ada 2 nombor. Okay. So kita samakan ya. Baik, jom saya bagi contoh dekat awak. 16 dengan 24. Okay. So cara dia, apa yang awak kena buat ialah, awak kena bahagikan, awak kena buat pembahagian berulang dulu. Okay. So kita buat dulu 16. Okay. Guys, saya nak tanya anda semua. CV apa yang ada 16 dan 24? Ambil nombor paling kecil. Okay. Gunakan nombor perdana tau. Sebab sekarang ni pemfaktoran perdana. So awak kena gunakan nombor faktor, awak kena gunakan nombor perdana. Tak boleh guna nombor bukan perdana. Nombor 2. Okay, baik. Kalau nombor 8 boleh tak? CV 8 kan ada 16 dan 24. Boleh ke sir? Saya nak tanya awak, boleh tak? Kalau nombor 8, contohlah kan, awak nak bagi dengan nombor 8. Boleh tak? Tak boleh. Kerana apa? Sebab 8 ni ialah bukan nombor perdana. Sekarang ni diminta nombor perdana. So awak kena bahagikan dengan nombor perdana sahaja. Okay. So 2 ialah nombor perdana. So 16 bahagi 2. Awak akan dapat 8. 8. CV apa yang ada 8? CV 2. Kalau CV 4, 4 boleh. Tapi 4 bukan nombor perdana. Okay. 8 bahagi 2 awak akan dapat 4. Okay, lagi. CV apa yang ada 4? CV 2. So, 4 bahagi 2 awak akan dapat 2. Okay, so jawapan terakhir dia mesti dapat 1. Sekarang ni 2. Okay. So, CV apa yang ada 2? CV 2. So, 2 bahagi 2 dapat 1. So, final answer dia wajib dapat 1. Faham? Okay. Right. Ini baru settle nombor 16. Okay. Next, kita nak buat nombor 24 lah. Okay. Alright, jom kita buat nombor 24 pula. So 24. Okay. CV apa yang ada 24? Cuba bagi tahu saya. CV apa yang ada 24? Yang ada nombor perdana saja. CV apa guys? CV 2. CV 2 lah. Okay. Sebab tengok 2 dan 4. CV 2 lah yang ada 2 dan 4. Okay. So, kita bahagikan dengan 2. So, 24 bahagi dengan 2. Awak akan dapat 12. Okay. Lagi, CV apa yang ada 12? Yang ada nombor perdana sahaja. CV 2. Kita ambil paling senang, CV 2. So, 12 bahagi 2. Awak akan dapat 6. Okay, lagi. CV apa yang ada 6? Sama juga, CV 2 lah sir. So, 6 bahagi 2. Awak akan dapat 3. Okay. Sekarang ni 3.
Jawapan akhir awak kena 1. Sekarang ni 3. So, cara kita nak matikan 3 ni ialah kita bahagikan 3 ni dengan 3. So, 3 bahagi 3 awak akan dapat 1. Alright. Maka, cara dia ialah awak senaraikan dulu nombor 16 ni. Senaraikan yang ini. Ni senaraikan yang ini. Okay. 24 pun sama, senaraikan yang ini. Okay. So, awak senaraikan 19 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okay. Next, yang ini pun sama. 24 pula. Awak kira tau. Ni ada 1, kita ada 1, 2, 3, 4. So awak kena kira 1, 2, 3, 4. Bagi cukup 4. Boleh faham? Okay, next pula. Kita ada berapa banyak 2 ni? 1, 2, 3. Ada 3, 2. Dan ada 1, 3. Okay, so 2 darab 2 darab 2. Darabkan dengan 3. Okay, dah. Boleh faham. Okay. Baik, so sekarang ni apa yang awak kena buat ialah awak kena pilih nombor yang sama. Sama juga macam tadi. Ni sebiji macam ni. Awak kena pilih nombor yang sama. Okay. So kalau awak tengok kat sini kita ada nombor 1, 2, 4. Nombor yang sama. Okay. Sama juga dengan ni. Ni pun sama. Apa awak kena buat ialah awak kena pilih nombor yang sama. So kita ada nombor 2, 2, 2. Okay, now. Yang terakhir nombor 2, yang ni pun nombor 3. Sama tak? Tak sama. Maka the final answer is, okay, awak kena darabkan. Awak pilih berapa banyak 2 kita ada. Kita ada 1, 2, 3. Kita ada 3 kali 2. So, awak kena darabkan sebanyak 3 kali. So, 2 darab 2 darab 2. So, 2 darab 2 darab 2, awak akan dapat 8. Okay, so the final answer is, maka FSTB, okay, FSTB bagi 2 darab 2 darab 2 darab 2 ialah 8. Okay, dah siap. Inilah final answer dia. Okay, boleh faham? Okay, baik. Faham tak apa saya ajar? Ke tak faham? Boleh faham tak? Kalau faham bagi tahu faham, kalau tak faham bagi tahu tak faham. Faham ke semua? Okay. Baik, seterusnya nombor 6. Nah, awak screenshot ya. Nombor 6 ni awak tak faham yang kena darab dengan 2 tu. Okey. Yang kena darab dengan 2 tu sebab macam ni tau Izzah. Okey. Sekarang ni awak kena pilih, kan awak dah senaraikan kan? Okay, awak dah senaraikan, kita ada awak senaraikan. Okey. Kan awak dah bahagikan 16, awak dah bahagi berulang 16 kan? So awak bahagikan dengan 2, so awak kira lah berapa banyak 2 awak dapat. So kita ada 1, 2, 3, 4. Awak ada 4 kali 2. Awak kena senaraikan, setelah cerita awak senaraikan semua ni. Senaraikan semua ni. Ni pun sama, senaraikan semua yang ni. Senaraikan semua ni. Okay. So dah senaraikan. Alright. 16 awak senaraikan, awak dapat 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okay. 24 tu sama. 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okay. Lepas tu, apa yang awak kena buat ialah, awak kena awak kena pilih nombor yang paling sama. Okay. So kita ada 2, 2, 2. Ni lah kita ada ni. 2, 2, 2, 2. Yang terakhir sekali ni bukan 2 dan 3. Salah. Okay. So, apa yang awak kena buat ialah, awak kena darabkan semua sekali. 2 darab 2 darab 2 darab. So, apa buat? Awak tekan ni kalkulator. So, 2 darab 2 darab 2, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 8. Okay? Caranya macam tu. Faham? So, awak kena guna kalkulator je lah. Kalau awak rasa awak darab salah, awak congak salah, awak tekan kalkulator sahaja. Okay, boleh faham? Okay, jom kita try buat soalan yang ni. Kita try kan. Alright. Okay guys. Saya nak tanya anda semua. CV apa yang ada 30 dan 105? Pilih nombor yang paling kecil dulu. CV apa yang ada CV apa yang ada 30 dan 105? CV 3. Okay, pandai. Right. So kalau kau nak check kan, contoh 30 bahagi 3 dapatlah 10 kan. So boleh lah. Okay, next. Try pula 105 bahagi 3. Dapat tak? Dapat nombor bulat tak? Awak tekan 105 bahagi 3. So awak dapat 35. Maka betul lah kita boleh gunakan sifar 3. Okay. So awak tulis dulu. Okay. Sekejap saya padam ni.
Okey, jom kita try buat. Right, so 30. Okey, kita bagi dengan 3. 30 bahagi dengan 3, awak akan dapat 10. Okey, next. 10. Sifir apa yang ada nombor 10? Sifir apa? Yang ada yang nombor perdana sahaja. Kita ada sifir 2. Sifir 2 ada, dalam sifir 2 ada 10. So kita bahagikan dengan 2. So 10 bahagi dengan 2, awak akan dapat 5. Okey. Dan nombor perdana apa yang ada dalam sifir 5 adalah nombor 5. So jawapan terakhir awak akan dapatkan 1. So 5 bahagi 5 awak dapat 1. Okey. Next, 105 pula. Ini kita try buat. 105. Right. Okey, so 105 kita bagikan dengan 3. Dapat berapa tadi? Dapat 35. Okey. So 35, sifir apa yang ada 35? Sifir 3 ada tak? 35 bahagi 3. Cuba. Tak ada. Okey. Maka yang hanya ada adalah sifir 5. So 35 bahagikan dengan 5, awak akan dapat 7. Alright. So 7 bahagi 7, awak akan dapat 1. Okey, now kita senaraikan pula. Okey, 30, 3 darab 2 darab 5. Okey, ni pula 105. Okey, 3 darab 5 darab 7. Okey, so now kita cari nombor yang sama lah. Okey, yang paling sama. So kita ada nombor, okey, ya. Sorry, saya lupa nak beritahu. Awak kena susun. Okey, so awak tengok dekat sini kita ada nombor 3 dan nombor 5. Nombor 2 tak ada. Okey, so jawapan dia ialah 3 darab 5. Okey, maka sekejap saya tulis. FSTB dia ialah, FSTB dia ialah 3 darab dengan 5. So 3 darab dengan 5 awak akan dapat berapa? Dapat 15. Dah siap. Okey, boleh faham? Okey. Baik. Nombor 7 dan 8 ni awak buat sendiri boleh? Okey dah, kalau nak screenshot boleh screenshot tu. Okey, dah boleh screenshot. Alright, settle. Okey. Baik. Ada tak yang tak faham? Kalau tak faham bagi tahu tak faham, kalau faham bagi tahu faham. Kita ada lagi around 15 minit lagi. And then saya ingat macam nak habiskan terus lah. Macam senang lah pula. Kalau kita dapat habiskan terus. Okay. Boleh faham Okay, baik. So nombor 7 dengan 8 ni buat sendiri boleh? Sebab ni pun sama juga. Pun sama je. Awak kena senaraikan dulu. Benda sama je. Dia cuma tambah satu lagi nombor je. Okay. Baik. So seterusnya kita try. Okay, kita dah masuk kepada gandaan. Gandaan sepunya terbesar. Gandaan sepunya terkecil. Okay. So untuk GSTK, okay, jom kita tengok yang pertama. Yang ini pun saya ada ajar awak dekat hari tu. Alright, diberi 3 dan 5. Apa awak buat ialah awak bahagi je lah. Awak bahagi 15 bahagikan dengan 3. Kalau awak dapat nombor tu apa nama? Tak ada baki, macam tadi yang 15 bagi 3. Awak dapat nombor bulat, nombor cantik je. Maka 15 ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 5. 3 dan 15, sorry. 3 dan 5, sorry. Okey, maka 15 ialah gandaan sepunya bagi 3 dan 5. Tentu je. Awak bahagi je. Kalau nampak nombor dia bulat, nombor dia cantik, betul lah jawapan dia. Kalau salah, kalau tiba-tiba nombor dia ada perpuluhan, ada pecahan, bukanlah itu jawapan dia. Okey, ni pun sama. So, kalau tengok kat sini, 12 bagi 3, awak dapat 4. 12 bagi 4, awak dapat 3. 12 bagi 8, try tekan kalkulator. 12 bahagi 8, awak dapat 1.5. Macam pelik tiba-tiba 1.5. Maka 12 bukan gandaan sepunya bagi 3, 4 dan 8. Macam tu saja, senang je. Okay, jom kita try buat. Okey, 3, 4. Jom kita try buat. So, awak ambil je 24 bahagi 3. 24 bagi 3, berapa? Awak dapat 8. Existing 24. Okay, next. 24 bahagi 4. 24 bahagi 4. Awak dapat 6. Maka, sedang je. Maka 24 ialah GSTK
bagi berapa? Bagi 3 dan 4. Dah siap. Macam tu je. Settle. Senang sangat. Okay, ni pun sama. Kawan try tekan. 36 bahagi 6. 8 bahagi 6. 36 bahagi 8 dan 36 bahagi 9. Try. So 36 bahagi 6, awak dapat 7. Okay. 6. Dapat 6. Okay. 36 bahagi 6 dapat 6. Okay. 36 bahagi 8, awak dapat 4.5 tiba-tiba. Okay. So kalau 4.5 salah lah. Okay. Dan 36 bahagikan dengan 9, awak dapat 4. Maka 36 bukan STK. Gandaan sepunya sahaja. Gandaan sepunya. Bukan STK, gandaan sepunya bagi berapa? Bagi 6, 8 dan 9. 6, 8, 9. Dah macam tu je. Settle. Okey. Baik. Awak try buat sendiri boleh nombor 2 dengan 4 ni. Ni senang sangat. So awak buat sendiri boleh. So macam senang Okey. So awak buat sendiri sebab senang sangat. Okey, next. Yang terakhir. Yang terakhir pula. Yang seterusnya. Okey. So yang ini, apa yang kena buat ialah, ini pun sama juga. Kalau awak ingat lagi, apa yang saya cerita sebelum ni. Okay, soalan dia kata nyatakan gandaan bagi 3 dan 5. So apa awak buat? Awak senang dah je lah. Sifir 3 dan 5. So sifir 3 dan 5, 3, 6, 9, 12, 19, 18, 21, 24, 27 sampai 30. Sifir 5, 5, 10, 15, 25, 30, 5, 40, 50. Dah, itu je. Okay. Ini pun sama. Gandaan bagi 3, 3, 6, 9, 12, 19, 18. Gandaan bagi 5, 5, 10, 19, 20. Dah. Okay, next. Itu kalau dia minta gandaan. Kalau dia tanya apakah gandaan bagi 3 dan 5. So awak senaraikan sifir 3 dan senaraikan sifir 5. Senaraikan kat sini. Sifir 3 dan sifir 5. Alright? Okay, next. Dia kata gandaan sepunya. Kalau gandaan sepunya, apa yang awak kena buat ialah okay, awak kena cari nombor yang sama. Nombor yang sama mana? So kalau awak tengok dekat sini 3, 6, 9, 12, 19, 18, 5, 10, 15, 20. So gandaan yang sama ialah ni, nombor 15. Okay. So gandaan sepunya pertama ialah 15. Okay. 4 gandaan sepunya pertama bagi 3 dan 5 ialah 15 darab 1, 15 darab 2, 15 darab 3, 15 darab 4. Okay. Baik, sekejap. Apa ni? Okay. So yang ini pula dia kata cari gandaan bagi 15. So kalau nak cari gandaan bagi 15, awak senaraikan je lah sifir bagi 15. Sifir 15 apa? 15, 30, 45, 60. Macam tu saja. Faham tak maksud saya? Okey, maksud macam ni. Saya terangkan balik. Mula-mula awak senaraikan sifir 3, awak senaraikan sifir 5. Lepas tu awak cari nombor yang paling sama. Nombor yang sama mana? Nombor 15. Sini 15, sini 15. Lepas tu dia minta gandaan semuanya. So, gandaan sepunya bagi 3 dan 5 ialah 15. Lepas tu awak senaraikan je lah sifir 15. 15 darab 1, 15. 15 darab 2, 30. 15 darab 3, 45. 15 darab 4, 60. Macam tu sahaja. Senang. Okay. Dan yang macam tu lah. Nampak senang? Okay, jom try kita buat. Okay, gandaan bagi 4. Gandaan bagi 4. Okay, so awak senaraikan. Sifir 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 8, 9, 10, 11, 12, 32. Okay, 32. Alright, okay, next ni pula. 6, 12, 18, 18. Okay, 24. Alright. Baik. So untuk yang ini kan seeloknya awak ambil nombor yang kalau dekat sini dia bagi contoh sampai nombor 4. Maksudnya
yang dekat-dekat je. Okay, so awak ambil yang dekat-dekat sahajalah. Tak payah ambil banyak-banyak. Pun tak apa. Okay, so dekat sini kita ada yang sama, kita ada nombor apa? Kita ada 12. Okay, dan seterusnya nombor 24. Okay, so awak senaraikan sifir 12. Maka gandaan sepunya pertama. Okay, so dia nak gandaan sepunya pertama. So kalau gandaan sepunya pertama, awak ambil nombor 12 sahaja. Okay, so nombor gandaan sepunya pertama ialah 12. Okay, maka awak senaraikanlah sifir 12. Okay, 4 gandaan sepunya pertama bagi 4 dan 6. Okay, so awak senaraikan sifir tu 12, 24, 48, dan 36, sorry 36. Sampai ni sahaja tau. Okay, 8, 48. Okay, dah sampai sini sahaja. Settle. Okay, dah settle. Alright, setakat ni faham ke? Boleh faham? Senang ni kan? Ya Allah, senang saja. Rasa macam nak ambilkan terus lah. Faham, Izzah faham. Okay, saya nak bagi awak latihan nombor 2 sampai 4 boleh? Sebab nombor 3 dengan 4 ni sama je. Dia tambah nombor je. Tadi kan dia bagi 2 nombor kan. Ni dia bagi 3 nombor. Pun sama juga. Benda sama saja. Senang sangat ni. Okay, boleh siapa? Syazwan dan Aulia. Aulia seorang lagi. Apa nama? Okay, Aulia. Okay. Boleh faham Alright. Okay. So buat yang ni Tengok jawapan dekat belakang. Baik, jom kita ke soalan seterusnya. GSTK, gandaan sepunya tertutup. Kita habiskan terus boleh tak? Sebab senang sangat lah. Lepas tu kita sebab senang sangat topik ni. Lepas tu dah lah kita masuk topik lain lah. Sebab awak pun nak exam. So kita nak cepat. Okay, boleh kita habiskan terus Alang-alang tu tinggal lagi beberapa minit. Okay. Baik. Tentukan gandaan sepunya terkecil. GSTK. GSTK. Bagi setiap yang berikut. Alright, let's go. So, cara yang pertama pun sama juga apa yang aku buat. Ni lagi lah senang, ya Allah. Okey, awak senaraikan je lah sifir. Contoh dia bagi 6 dan 9. Senaraikan sifir 6 dan 9. Kita ada 6, 12, 18, 24, 30, 36. Next. Sifir 9. Naik 27, 36. Lepas tu awak cari nombor yang paling sama. So kita ada 18 dan 18. Dah. So jawapan ni lah GSTK bagi 6 dan 9 ialah 18. Ya Allah, bapak senang tu. Okay. Gantuk aku buat benda lah ni. Okay, jom kita try. So, sifir 5. 5. Okay, gandaan. Bagi 5. Senaraikan dulu sifir 5. Kita ada 5, 10, 11, 20, 25, 30, 35, 40, 55, 50. Okay. Gandaan sifir, gandaan 7 pula. Gandaan bagi 7. Okay, gandaan bagi 7 berapa? 37, 14, 21, 28, 55, 42, 49, 56. Alright, ambil dari sini saja. Okay, baik. So kita cari nombor yang paling sama. Kita ada 35. Dah. Maka GSTK bagi 5 dan 7 ialah 35. Bapak senang. Dah siap. Settle. Okey, dah. Boleh faham tak? Senang kan? Ya Allah, senang ya. Okey. Boleh faham tak? Ini senang tak? Senang sangat. Senaraikanlah sifir 5. Senaraikan sifir 5. Senaraikan sifir 7. Lepas tu cari nombor yang paling sama. Dah. Habis. Okay. Buat sini boleh? Okay. Next. Ini pula. Ini pembahagian berulang. Okay. So, dia akan bagi awak 2 nombor.
Apa awak kena buat ialah awak kena bahagikan sampailah jawapan terakhir dia dapat nombor 1. Ini kalau awak ingat lagi hari tu saya ada ajar awak. Okay. So dekat sini dia bagi nombor 4 dan 5. Right. So awak settlekan dulu nombor 4. Sifir apa yang ada nombor 4? Awak ada sifir 2. So 4 bahagi 2 awak akan dapat 2. So 2 bahagi 2 awak akan dapat 1. Dah, 1 ni dah settle. Next, kita ada nombor 5 pula. So nak matikan 5, 5 bahagi dengan 5. So 5 bahagi dengan 5 awak akan dapat 1. Dah siap. Alright. So apa yang awak buat ialah awak kena senaraikan yang ini. 2 darab 2 darab 5. Okay. So 2 darab 2 darab 5 awak akan dapat 20. Dah itu sahaja. Senang. Okay. Jom kita try buat. Setakat ni faham tak? Senang sangat. So saya ajar laju sikit. Okay. Guys, dia bagi nombor 8 dan 14. Okay, jom kita try buat sama-sama. Guys, sifir apa yang ada 8 dan 14? Terus pancung. Sifir apa yang ada 8 dan 14? Kalau nak pancung, sifir 2. Okay. Sifir 4 tak ada. 4, 16. 4 into 16. 7, 14, 7 tak ada. Okay, so kita ambil sifir 2. So 8 bahagi 2, awak dapat 4. 14 bahagi 2, awak dapat 7. Okay, now 4 dengan 7. Kita 4 dengan 7 mana ada sifir 4 dan 7? Okay, so kita pancung satu-satu. Kita pancung 4 dulu. Sifir apa yang ada 4? Sifir 2 lah. So 4 bahagi 2. Kita dapat 2. Okay. Right. Tulis dulu 7. Okay, next. Sifir apa yang ada 2? Sifir 2 lah. So sifir 2, 2 bahagi 2. Awak akan dapat 1. Okay. Next. Turunkan 7. Okay. 7 pula. Sifir apa yang ada 7? Sifir 7. So 7 bahagi dengan 7. Awak akan dapat 1. Dah siap. Maka okay, GSTK dia je dah. Okay. Awak senaraikan yang ini. 2 darab 2 darab 2 darab 7. Okay. So 2 darab 2 darab 2 darab 7. Tekan kalkulator. Tekan je kalkulator. Malas saya nak kira. 2 darab 2 darab 2 darab 7. Awak akan dapat 56. Dah siap. Settle. Boleh faham? Okay. Boleh faham tak? Senang je kan? Okey, baik. Yang seterusnya, Allah, ngantuk aku buat benda lain, senang sangat. Dah ada lagi satu musrat, lepas tu habis tak? Okey, jom kita habiskan teruslah. Senang sangat ni. Okey, kaedah pemfaktoran perdana. Okey, jap, saya nak tanya yang ini. Ada tak yang tak faham? Takut saya laju sangat sampaikan ada yang tak faham. Memanglah senang, tapi kan nanti kan ada yang tak faham. Dah sudah sepahal pula. Aulia faham? Syazwan faham tak? Faham tak? Okay, Aulia faham. Syazwan faham tak? Faham Senang sangat kan? Boleh faham Okay, awak try. Okay, baik Syazwan. Okay, baik. Jom kita buat yang ini pula. Ini pun sama, senang juga. Ya Allah. Okay, yang ini sebiji macam yang tadi. Ya Yang ni. Ini kan? Yang ini. Okay. Ni sebiji macam ni. Apa yang awak kena buat ialah, dia beri nombor 30 dengan 105. So awak kena bahagi berulang dulu supaya awak boleh dapat jawapan yang ini. Awak kena bahagi berulang. 30 tu bahagi berulang sampailah jawapan terakhir awak dapat 1. Ini pun sama. 105 awak kena bahagi berulang sampailah jawapan terakhir dapat 1. Ya Allah, senang ya. Okay, yang penting awak kena gunakan nombor perdana sahaja. Okay, jom kita try buat yang ini. Okay, macam tadi. Okay, jom. Alright. So, dia beri kat kita. Okay. Tak apa saya tunjuk contoh lah. Okay, 10. Okay. Baik guys. Kalau 10. Sifir apa yang ada 10? Gunakan nombor perdana. Kita ada sifir 2. So, 10 bahagi 2, awak akan dapat 5. Right? So, matikan 5. 5 bahagi 5, awak akan dapat 1. So, 2, 5. Okay, next. Ni pula. 15. Sifir apa yang ada 15? Kita ada sifir 3. So 15 bahagi dengan 3. Okay. 15 bahagi dengan 3 awak akan dapat 5. Okay. So 5 bahagi dengan 5 awak akan dapat 1. Matikan terus, awak akan dapat 1. Maka jawapan dia adalah
3 dan 5. Okay. So, apa awak kena buat ialah awak kena darabkan semua. Okay, turunkan 2, turunkan 3 dan turunkan 5. So, 2 darab 3 darab 5, awak akan dapat 30. Macam tu saja. Senang kan? Okay, jom kita try buat soalan yang ini. Yang seterusnya. Okay, 16. Right guys, sifir apa yang ada 16? Paling kecil. Tak ada sifir. Yang nombor perdana saja, kita ada sifir 2. Okay, so 16 bahagi 2, awak akan dapat 8. Sifir apa lagi ada 8? Sifir 2 lah. So 8 bahagi 2, awak akan dapat 4. Okay, 4 bahagikan dengan 2, sifir 2, awak akan dapat 2. Matikan terus 2 ni, bahagikan dengan 2, awak akan dapat 1. Okay, sama juga dengan ni. 20. Sifir apa yang ada 20? Sifir 2 lah. Okay, so 20 bahagi 2, awak akan dapat 10. Next, sifir apa yang ada 10? Okay, ada kita ada 5. Okay. Kalau nak terus 5 pun boleh juga. Ataupun kalau nak kecil lagi, ambillah 2. Alright. Okay, 10 bahagi 2, awak dapat 5. Okay, 5 bahagikan dengan 5, awak akan dapat 1. Okay, so awak susun dulu. 16. Okay, so untuk 16, awak ada 2, darab 2, darab 2, darab 2. Okay, 20 pula. 20. 2 darab 2 darab 5. Okay, so now apa yang awak kena buat ialah senaraikan semua. Okay, tak ada 2, 2, tak ada ni. Baik, sekejap. Awak kena selang sikit. Okay, right, so awak turunkan. Ini turunkan, turunkan, turunkan. Ini pun turunkan. Okay, so dia akan jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Okay, so 2 darab 2 darab 5. Tekan kalkulator. So 2 darab 2 darab 2. Berapa banyak 2 ni? 1, 2, 3, 4. Okay, 2 darab 2 darab 2 darab 2. Darabkan dengan 5. So jawapan dia ialah 80. Dah siap. Maka JSTK dia ialah 80. Dah settle. Okay, boleh faham? Ke saya laju sangat saya ajar? Boleh faham tak? Senang kan? Okay, yang penting dekat sini. Dekat sini Dekat sini apa yang awak kena buat ialah, kenapa saya selangkan, nampak tak kat sini? Kenapa saya selangkan dekat sini? Sebab awak kena ikut turutan sebenarnya. Okay, kalau ada 2, ada banyak 2. Okay, awak tak boleh tiba-tiba letak darab 5 kat sini. Awak kena ikut turutan. Okay, sebab sebelum 5, kita ada 3, ada 4. Okay, tapi dekat sini ada 2. So awak kena kosongkan lah space kat sini. Kena kosongkan space. Alright, so that awak tak keliru. Macam tu saja. Okay, right. Next. Okay, nak habis dah. Okay, jomlah kita habiskan. Kita habiskan terus ya. Okay, ini pun sama. Kaedah menyerahkan ganda answer punya. Ya Allah, kenapa senang sangat ni? Ini pun sama lah guys. Senaraikanlah. Ni, senaraikan sifir 6, senaraikan sifir 8, senaraikan sifir 12. Lepas tu awak cari nombor yang paling sama. Ya Allah, senangnya. Sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30. Sifir 8, X, 16, 24, 32. Sifir 12, 12, 24, 36. Pilih nombor yang paling sama. Kita ada 24, 24, 24. Dah, siap. So JSTK bagi 6, 8, 12 ialah 24. Dah, settle. Ni awak buat sendiri boleh tak? Sebab senang sangat. Awak senaraikan sifir 10, senaraikan sifir 12, senaraikan sifir 15. Lepas tu awak pilih nombor yang paling sama. Itu saja. Dah, settle. Boleh faham tak? Ke nak saya tunjuk? Tu dekat ruang komen. Nak saya tunjuk ke awak nak buat sendiri? Nak saya tunjuk ke nak buat sendiri? Beritahu dekat ruang komen. Nak saya tunjuk ataupun buat sendiri? Tunjuk satu. Okey, jom kita tunjuk satu. Okey. Now, senaraikan sifir 10. Gandaan 10. Okay, gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. Right. Sifir 12 pula. Gandaan 12. Okay. 12, 24. 48. Betul tak? Betul tak? 90.
Okey. 48 dan 15. Okey. Sekejap, sabar. Sorry. 12, 24, 36. Sorry, tertinggal. 26, 48, 60. Okey. 60, 72. 84. Okey, senaraikan semua CP12. Next, CP15. Allah tu CP15 pula. Manalah aku hafal CP15. CP15 je. 16, 30, 45, 5, 4, 5, 60, 75, okey. 7, 8, 9, 90, okey. 5, 9, 10, 9, 10, 10, okey, 105. Okey, baik. So sekarang ni awak cari nombor yang paling sama. Okey, so kita tengok nombor apa yang paling sama. 60, 60, 60. Lagi ada? Tak ada, dah tu saja. Maka GSTK bagi 10, 12 dan 15 ialah berapa? Ialah 60. Dah siap. Settle. Okay, dah settle. Boleh faham? Ke lagi sangat saya ajar? Boleh faham tak? Faham. Senang kan? Senang sangat ni. Okay, baik, mantap. Baik, ni dah nak siap ni. Ni pun sama juga. Ni sama lah. Kenapa sama je ni? Ni pun sama. 4, 6, 9. Okay, awak senaraikan CP apa yang ada. Awak kena bahagi berulang sampailah jawapan terakhir dia dapat 111. So 2, 4, 6 jap. Dia minta nombor perdana ke? Tak, dia tak minta nombor perdana. Okay, so kalau macam ni, bagilah. CP apa? Okay, kita tengok. 2, 4, 6, 9. 4, 6, 9. CP apa yang ada 4, 6 dan 9? Kalau 9 tak ada dah. So yang ada 4 dan 6. So CP apa? Kita ada CP 2. CP 2. Right, so 4 bahagi 2, awak dapat 2. 6 bahagi 2, awak dapat 3. Okay, next. 2, 3, 9. CP apa? Okay, awak matikan dulu 2. So 2 bahagi dengan 2, awak akan dapat 1. Right. Now, 3 dengan 9. CP apa yang ada 3 dengan 9? CP 3 lah. So 3 bahagi dengan 3, dapat 1. 9 bahagi dengan 3, awak dapat 3. Right. Ni tak habis lagi. Kita baru dapat 1, 1, 3. So, 3 nak matikan ni kita bahagikan dengan 3. So, jawapannya ialah 1. Maka jawapan terakhir ialah 1, 1, 1. Dan apa yang awak kena buat ialah awak ambil nombor dekat sini 2, 2, 3, 3 tu, awak kena darabkan sesama mereka. So 2 darab 2 darab 3 darab 3, awak akan dapat 36. Dah siap. Macam tu saja. Okay. Alright. So jom kita try buat yang ini. 8, 10, 16. Okay, jom kita try buat. Okay, CP apa yang ada? 8, 10 dengan 16. CP apa yang ada? 8, 10 dengan 16. Cepat, CP apa yang ada? 8, 10 dengan 16. CP 2 pandai. Okay. So 8 bagi 2, awak akan dapat 4. 10 bagi 2, awak dapat 5. 16 bagi 2, awak dapat 8. Kena awak hafal CP tau, baru senang nak laju. Okay, now 4, 5, 8. CP apa yang ada 4, 5, 8? Mana ada CP dan 5? Okay, 4 dengan 8. CP apa yang ada 4 dengan 8? Come on. CP berapa? Berapa? CP 2. Okay, ambil CP 2. Right. So 4 bagi 2. 2 lah. 5 awak turunkan. 8 bagi 2, 4. Okay, so 2 dengan 4, CP 2. Okay, right. So awak matikan terus. 2 bagi 2 dapat 1. 5 terus tulis. 4 bagi 2, 2. Okay, sekarang ni kita ada 5 dan 2. 1 dah settle lah. Okay, so bahagikan je lah dengan 2. Okay, so 1, 5. 2 bagi 2 dapat 1. Okay, dan yang terakhir sekali kita ada nombor 5. So nak matikan 5, kita bahagikan dengan 5. Maka jawapan terakhir dia ialah 5 bahagi 5, awak dapat 1 dan 1. Dah siap. Okay, maka apa yang awak kena buat ialah awak ambil nombor dekat sebelah ni. Ni ambil ni. Okay, darabkan sesama mereka. Okay, maka GSTK
ialah 2 darab 2 darab 2. Berapa kali 2 ni? Ada 4. 3, 4. Darab 5. Okay. So, berapa tekan kalkulator? 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Dapat 80. Dah siap. Settle. Okay. Dah. Dan yang terakhir. Tak, okay. Sebelum saya pergi ke soalan yang terakhir, yang ini faham tak? Ini faham tak? Kalau faham bagi tahu faham, kalau tak faham bagi tahu tak faham. Okay, faham tak yang ini? Faham. Okay, yang lain, Aulia dengan Syazwan faham ke? Sebelum saya masuk yang terakhir, kita habiskan teruslah buku ni. Senang sangat. Ya Allah. Faham ke Syazwan dengan Aulia? Okay. Baik, kita pergi yang terakhir. Faham cikgu, Alhamdulillah. Ya Allah, ini pun sama juga. Alamak, senang ini. Okay, ini pun sama juga. Awak senang kan? Apa tadi? Okay. Awak bahagikan 6 ni. Okay. So 6. Cara nak mudah ialah. Ni sama dengan mana yang ini? Sekejap saya tunjuk kat awak. Ni. Okay. So kalau awak tengok dekat sini. Dia ada nombor 10 dengan 15. So 10 dengan 15 ni. Awak kena bahagikan mereka sampailah jawapan terakhir sekali awak dapat 1. 15 pun sama, bahagikan dengan diri dia sendiri sampailah jawapan akhir dapat 1. Okay, so yang ini jom kita try buat. Okay, ini pun sama. So 6. Okay, 6 bahagikan sampai dapat 1. Okay, 6, sifir apa yang ada 6? Kita ada sifir. Kita ada sifir 2. Okay. 2 bahagi 6 awak akan dapat 3. Okay, so 3 nak matikan dia, kita bahagikan dengan 3, awak dapat 1. Okay. So, 2 darab 3. Dia bagi 12. 12 pun sama juga. Okay, 12. So, 12, sifir apa yang ada 12? Kita ada sifir 2. Okay. Sifir 2. 12 bahagi 2, awak akan dapat 6. Okay. So, 6 kita bahagikan dengan 2. Awak akan dapat 3. So, nak matikan 3, bahagilah dengan 3. So 3 bagi 3, awak akan dapat 1. Okay. So awak tulis balik 2 darab 2 darab 3. Ni pun sama, 18. Okay, 18. Right. Sifir apa yang ada 18? Sifir 2. Okay. So 18 bahagi 2, awak dapat 9. Okay. Sifir apa yang ada 9? Sifir 3. So 9 bahagi dengan 3, awak dapat 3 lah. Right. 9 bahagi 3. 3. Okay. So 3 bahagi 3 awak akan dapat 1. Alright. So awak tulis balik 2 darab 3 darab 3. Okay. So awak pilih nombor yang sama. Okay. So dekat sini awak ada susun 2, 2, 3 dan yang terakhir sekali 3. Awak turunkan. So awak akan dapat ni jawapan dia. Okay. So awak kena darabkan semua sekali. 2 darab 2 darab 3 darab 3. Maka jawapan dia awak akan dapat 36. Dah siap. Settle. Tentu saja. Okay. Baik. Soalan yang ini, awak nak buat sendiri ke nak saya tunjuk? Sebab senang sangat ni. Awak nak buat sendiri ataupun nak saya tunjuk? Tunjuk. Okay, jomlah. Alang-alang nak habis kita tunjuk Okay. Now, 15. Okay guys. Nombor perdana apa yang ada sifir 15? Sifir apa yang ada 15? Sifir? Okey. Kecil lagi kecil ada tak? Selain daripada sifir 5. Nak nombor kecil ni. Ada tak? Ada tak selain daripada 5? Sifir 2 tak ada. Sifir 3. Dan sifir 3 ada. So 15 bahagi 3. Ya betul Lisa. 15 bahagi 3 awak akan dapat 5. Alright. So nak matikan 5 bahagikan dengan 5. Okay, awak dapat 1. Okay, next. 25 pula. Okay, sifir apa yang ada 25? Come on. Okay, sifir apa yang ada 25? Dalam sifir 3 tak ada, sifir 4 tak ada, sifir, so kita ada sifir 5. Right. So 25 bahagi dengan 5, awak akan dapat 5. Okay, matikan terus 5 ni. Bahagikan dengan 5, awak akan dapat 1. Okay, next. 30. Okay, 30. Baik, sifir apa yang ada 30? Sifir 3 lah. 3 darab 10 awak akan dapat 30. Maka 30 bahagi 3 awak akan dapat 10. Okey. So sifir apa yang ada 10? Kita ada sifir 2.
Alright, ambil yang nombor paling kecil sekali. Okay. Okay, 10 bahagi 2, awak akan dapat 5. Okay, matikan terus 5, bahagi dengan 5. So 5 bahagi 5, awak akan dapat 1. Okay, now, senaraikan 15, kita ada 3 darab 5. Okay, next. 25 pula. 25 kita ada 5 darab 5. Nampak tak saya spacekan dia? Kenapa saya spacekan dia? Sebab kita nak susun betul-betul. Nanti awak akan keliru. Okay. Next. Sifir 30. Sifir 30 pula. Gandaan bagi 30. Okay, kita ada 2. Oh, sekejap Okay. Kita ada 2 darab 3 darab 5. Okay, baik. Nampak tak saya spacekan dia? Okay, awak kena susun ikut nombor tau. Kena susun. Okay, so sekarang ni awak turunkan. Kita turunkan 2, turunkan 3, turunkan 5 dan turunkan 5. Okay. Kalau awak tak kalau awak tak susun, end up awak punya jawapan akan bertambah. Okay, so jawapan dia adalah 2 darab 3 darab 5 darab 5. Okay, so tambahkan je lah terus. Okay, maka GSTK dia hilang. Saya kat ataskan sikit. Okay. GSTK. Okay, 2 darab 3 darab 5 darab 5. Awak akan dapat berapa? Tekan kalkulator. 2 darab 3 darab 5 darab 5. Awak akan dapat 150. Dah siap. Okay, settle. Baik, kalau nak screenshot boleh screenshot. Sebab yang awak kena take note dia adalah, dia senang je. Cuma yang awak kena perhatikan betul-betul dekat sini. Ni. Awak kena susun nombor dia, okay, mengikut nombor yang sama. Right? Kalau 2 ni kan, 2 tak ada nombor yang sama, hanya ada 1 je. So awak kena clearkan space kat atas ni. Sini, kena clearkan space dia. Baru awak tulis nombor 2. Begitu juga dengan 3. Okay? Kat sini kosong, tak ada apa-apa. Okay? So awak kena tulis 3 dekat sini, 3 dekat sini. Selarikan dia. Okay? Sama juga dengan 5. Okay? 5 start selarikan dia. 5, 5, 5. Dan yang terakhir sekali ada 5 tunggal sahaja. So awak kena selarikan dia. Kalau bawah dia tak ada apa-apa, so kosong lah. Atas semua kosong. Okay? Baik. Setakat ni faham tak apa yang saya ajar? Ke tak faham? Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Kalau faham, bagi tahu faham. Faham, bisa. Right, Aulia faham. Syazwan faham tak? Syazwan? Okay. Faham, cikgu. Mantap. Baik. Yang ini awak terus tolong buat, boleh? Latihan-latihan ni semua tolong buat sendiri, boleh? Dah. Alhamdulillah kita dah habis satu bab, satu topik. Alright. Okay, nanti saya maklumkan. Kalau ada exam ke apa minggu depan, nanti saya akan maklumkan balik. Okay. So, baik. Saya nak round table. Ada tak dekat sini yang ada nak tanya apa-apa tentang mana-mana yang tak faham ke? Kalau ada soalan boleh bagi tahu, boleh tanya saya. Kalau faham bagi tahu faham, tak faham bagi tahu tak faham. Kalau ada soalan nak tanya bagi tahu ada, kalau tak ada bagi tahu tak ada. Okay. Izzah ada? Ada soalan nak tanya? Aulia ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, Izzah tak ada. Aulia? Syazwan ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okay, Syazwan ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Saya faham apa yang cikgu ajar. Okay, mantap. Right. So, untuk lebih faham, tolong buat sendiri. Nanti awak tengok senang sangat bab ni. Okay. So, guys, kita jumpa lagi minggu depan. Hujung minggu ni tak ada kelas intensif sebab saya ada workshop. So, kita tak ada. Okay. So, kita jumpa lagi minggu depan pada hari Isnin. Again, terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye. Assalamualaikum.